Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia program Bual Bicara Topik Tanah. Pada hari ini saya, Siti Lailatul Nazimah binti Muhammad Salim, penolong pengarah daripada Pejabat Pengurusan Pusaka sebagai moderator untuk sesi pagi ini. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan satu topik, isu berkaitan kehidupan kita iaitu pengurusan harta pusaka. Pengurusan harta pusaka adalah di bawah Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan melalui Pejabat Pengurusan Pusaka di Ibu Pejabat di Putrajaya dan Pejabat Pengurusan Pusaka di negeri-negeri. Okey, untuk hari ini kita akan menerangkan berkaitan dengan sejarah pusaka itu sendiri, punca kuasa pusaka itu sendiri dan bidang-bidang kuasa agensi-agensi dalam mengurusan harta pusaka di Malaysia. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Puan Nur Hasina binti Husin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Pusaka yang akan merungkai persoalan berkaitan. Okey, sebelum kita pergi jauh, mari kita mulakan dengan asas. Okey. Untuk hari ini, Puan Hasina boleh ceritakan serba sedikit berkaitan sejarah sistem pengurusan harta pusaka di Malaysia dan bagaimana ia bermula. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Laila kerana menjemput saya dalam sesi temu bual pada hari ini. InsyaAllah dalam tempoh yang singkat ni saya cuba jelaskan sedikitlah tentang sejarah unit bahagian pembangunan pusaka, tentang punca kuasa dan juga bidang kuasa di mana kita semua kena fahamlah yang kita semua dengar tentang bahagian pengurusan pusaka GKPTG, tapi kita kurang faham tentang sejarah, tentang punca kuasa dan bidang kuasa yang telah diperuntukkan. Jadi insyaAllah semoga perkongsian kita akan memberi manfaat kepada semua. Jadi sebenarnya dalam sudut sejarah pengurusan harta pusaka ni kita adalah satu akar umbi yang panjang dia menggabungkan antara undang-undang adat dengan hukum syarak pada awalnya lah dan sebelum disatukan secara formal oleh pihak British melalui undang-undang sivil yang dibawa oleh pihak British ke tanah Melayu satu ketika dulu. Jadi di sini untuk memudahkan penjelasan pemahaman pendengar, saya cuba jelaskan secara kronologi mengikut fasa berkaitan dengan undang-undang pentadbiran pusaka di Malaysia. Seperti mana kita tahu, kita ada 4, saya letak kat sini ada 4 fasa lah Puan Laila. Fasa pertama adalah fasa pra-penjajahan sebelum kedatangan British. Yang kedua adalah era kolonial British ketika penjajahan British, dan yang ketiga adalah pasca penjajahan, dan yang keempat era moden sekarang ni lah. Jadi pada era pra-penjajahan, pengurusan harta pusaka ketika itu adalah mengikut undang-undang adat dan undang-undang Islam di mana mengikut satu artikel daripada Dr. Jasni Sulong pernah saya baca bahawa di tanah Melayu pada satu ketika dulu, undang-undang lama dulu, masyarakat Melayu menguruskan pusaka mengikut adat yang dipengaruhi oleh elemen Hinduism. Selepas itu barulah ada adat pepatih, adat temenggung, dan sejak abad ke-15 kedatangan Islam mengubah sistem yang berintegrasikan kepada hukum faraid ketika itu, dan pentadbiran pusaka dilakukan berasaskan kepada piagam undang-undang Melayu lama yang kita pernah dengar, hukum kanun Melaka yang paling terkenal lah ketika itu, dan institusi kadi yang menguruskan pembahagian harta pusaka ketika itu. Okey, dan bila British masuk, era kolonial British, British mula masuk ke tanah Melayu pada tahun 1786 di Pulau Pinang bermulanya era British ketika itu, dan diikuti oleh Melaka dan negeri-negeri Melayu yang lain lah dalam lingkungan abad yang ke-18, ke-19 dan seterusnya ke abad 20. Jadi bila British dia bawa masuk sistem undang-undang barat dan memperkenalkan undang-undang Inggeris yang kita kenali sebagai English Common Law dan melalui piagam keadilan ketika itu yang dinamakan sebagai Charters of Justice. Dan jadi bila Inggeris masuk, British masuk, mengubah secara drastik struktur pentadbiran pusaka kita kepada secara yang lebih formal. Jadi hal ini dia memisahkan undang-undang substantif ada mengikut hukum Islam adat daripada undang-undang prosedur ataupun administrative law
Undang-Undang Prosedur Sivil untuk urusan pentadbiran dan pembahagian harta. Ya, ini bermulanya kita ada dualism system yang nanti saya akan jelaskan juga lagi lah. Okay, jadi kemudian dalam era kolonial British tu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan pada 1 Februari 1948, ya, ini tarikh penting dalam sejarah kita, bahawa pembentukan gagasan ini meletakkan urusan probate, surat kuasa mentadbir dan pewarisan di bawah bidang kuasa persekutuan, ya. Bidang kuasa persekutuan bagi menyeragamkan undang-undang pusaka yang sebelum tu berbeza mengikut negeri, ya. Negeri Melayu, Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu, negeri Selat, ya. Okey, jadi menyeragamkan undang-undang kita letakkan di bawah satu kerangka probate yang satu yang bentuk formal lah, ya. Dan seterusnya di sini bila kita nampak sistem dualism ni sebelum kemerdekaan lagi, ya, sebelum merdeka, urusan tanah Melayu ditadbir mengikut adat tempatan, kan, Islam seperti yang saya sebut tadi. Cuma dan kehadiran British yang membawa sistem tanah berkanun, itu sistem Torrens, kan, yang kita kenali sebagai sistem Torrens. Jadi pentadbir pusaka dikendalikan sepenuhnya melalui mahkamah sivil, ya, di bawah probate dan surat kuasa mentadbir ketika itu, ya. Jadi pada 2 Jun 1955, ini juga tarikh yang penting, 2 Jun 1955, Ordinan Pusaka Kecil Pembahagian 1955 diluluskan, ya. Dan di mana undang-undang ini digubal oleh pihak British ketika itu untuk memindahkan sebahagian bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil ke pejabat tanah, ya, demi memudahkan masyarakat dalam menguruskan pembahagian tanah peninggalan si mati, ya, ketika itu. Jadi bermula dari tahun tersebut 1955, sebahagian daripada bidang kuasa Mahkamah Tinggi telah dipindahkan kepada pemungkut hasil tanah, ya, yang kita namakan sebagai collector di pejabat tanah. Kan? Ini pernah dengar kan tentang collector, kan? Jadi bagi mengelakkan waris membayar kos guaman yang tinggi, ya, di Mahkamah Tinggi Sivil, ya, untuk kes-kes tanah yang bernilai rendah, ya. Ini bermulanya lah. Jadi tarikh 2 Jun 1955 tu menjadi titik penting, ya, penyatuan undang-undang ini di bawah Persekutuan Tanah Melayu, ya. Jadi pengenalan ordinan ini membatalkan pelbagai nama negeri yang berbeza, ya, seperti contoh The Small Estate Enactment 1936 Johor, ya, sekaligus menyeragamkan tadbir urus pusaka di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada era pasca kemerdekaan, ya. Okey. Sistem ini disuburkan melalui penggubalan akta khusus, ya. Tadi ordinan, ya. Selepas itu era pasca kemerdekaan kita suburkan lagi untuk kemaskinikan lagi akta ordinan tadi, undang-undang tadi, bagi menambah baik, ya, dan memastikan hak milik tanah rakyat marhin dapat diuruskan dengan cepatlah, ya. Jadi ordinan harta pusaka kecil pembahagian 1955 tadi disemak semula dan kita kenali sebagai akta harta, bermula di sini, ya, sebagai akta harta pusaka kecil 1955 harta pusaka kecil pembahagian 1955, ya, di mana diwartakan di bawah siri nombor akta sebagai akta 98 lah, ya. Jadi ini ada satu evolusi penting, kita bagi kuasa diberikan kepada pentadbir tanah daerah untuk menguruskan pusaka kecil, ya. Manakala pusaka bernilai tinggi diuruskan oleh Mahkamah Tinggi. Okay? Dan sekarang era moden lah, ya. Selepas era pasca kemerdekaan kita pergi kepada era moden, di mana Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan yang sangat besar dalam membahagikan harta pusaka berkaitan bidang kuasa, ya, pembahagian harta pusaka. Di mana dalam Perlembagaan Persekutuan kita ada dalam Perlembagaan Persekutuan jadual ke-9, ya, menetapkan pembahagian kuasa yang jelas, ya. Senarai 1 senarai persekutuan dan juga senarai 2 senarai negeri. Itu kita boleh baca lebih detail nanti. Okey. Jadi berdasarkan dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan itu tadi, maka wujudlah 3 agensi utama yang menguruskan pembahagian harta pusaka di Malaysia, iaitu Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi yang menguruskan harta pusaka bernilai lebih daripada 5 juta, dan yang di mana si mati meninggalkan wasiat mengikut Akta Wasiat 1959, ya, Akta 346, ya. Dan agensi kedua adalah bahagian pengurusan pusaka ataupun pejabat pembahagian pusaka di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian kita ni,
Okey. Menguruskan pembagian harta pusaka yang harta pusaka kecil yang bernilai tidak melebihi 5 juta. Secara keseluruhannya sama ada harta ta'alih dan ada harta alih ya, ataupun kedua-duanya ya. Dan juga bagi harta si mati bukan Islam yang tidak berwasiat lah, ikut Akta Wasiat 1999 tadi kan. Okey, dan seterusnya agensi ketiga adalah Amanah Raya Berhad, di mana Amanah Raya Berhad adalah syarikat milik penuh kerajaan yang mentadbir harta pusaka yang bernilai harta pusaka harta alih saja ya, yang tak lebih daripada 600,000. Jadi inilah adalah era moden sekarang ni yang kita pakai sekarang ni. Okey, Cik Az, itu tadi kita Puan mengulas berkaitan pengurusan sejarah pengurusan pusaka di Malaysia. Okey, bagaimana pula dengan sejarah penubuhan pejabat pembahagian pusaka itu sendiri? Okey, boleh Puan Has terangkan. Tadi boring sikit kan pasal sejarah, tentang sejarah ya. Sekarang kita pejabat itu ya, pejabat pembahagian pusaka kecil kan. Okey. Sekarang ni sebenarnya Puan Laila dengan pendengar, sebelum tahun 1974 urusan pusaka diuruskan secara berasingan sebenarnya dengan sistem pentadbiran lama tanah. Okey, tarikh 1 Mac 1974 1 Mac 1974 unit pembahagian pusaka kecil ditubuhkan secara rasmi oleh Kerajaan Persekutuan 1 Mac 1974. Okey. Kemudian diwujudkan satu unit khas bergerak yang kita kenali sebagai UKB ditubuhkan pada 12 Mac 1978 di bawah Jabatan Tanah Persekutuan yang kini dikenali sebagai Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan lah ya. Asalnya UKB ni, unit khas bergerak ni, ditubuhkan berasingan di peringkat negeri. Dan fungsi utama UKB ni sebenarnya memfokuskan pengambilan tanah, pengambilan tanah bagi projek persekutuan dan bukannya pusaka pada asalnya. Tapi walaupun pusaka kecil lahir pada 1974 dan UKB lahir pada 1978, evolusi sistem penyampaian awam akhirnya menyaksikan kedua-dua unit entiti persekutuan ni, disatukan di bawah satu jabatan. Pada Mac 1997, Mac 1997 JKPTG Kelantan mula menggabungkan unit pusaka kecil dan unit khas bergerak di bawah dasar pentadbiran di bawah satu bumbung. Okey, jadi dan tahun 2000 barulah model penggabungan ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Malaysia dengan penubuhan rasmi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Negeri Dan ringkasnya pada tahun 1974 adalah tahun kelahiran unit pembahagian pusaka. Unit pembahagian pusaka kecil persekutuan maafkan saya, unit pembahagian pusaka kecil persekutuan, manakala unit khas bergerak itu UKB dibentuk beberapa tahun sebelum kedua-duanya diletakkan bersama di bawah struktur JKPTG. Jadi saya harap penerangan yang ringkas ni dapat memahamkan kita sedikitlah tentang bagaimana lahirnya pejabat pembahagian pusaka. Okey. Daripada lahir pejabat pusaka, penubuhan pusaka kecil 1974 tadi, bagaimana, ada tak kadar penilaian pusaka? Terdapat tak perbezaan daripada dahulu dan sekarang? Semua orang tahu pun dah jadi sampai 5 juta kan? Okey, so daripada tahun 1974 tu berapa dia punya kadar penilaian kenaikan itu? Okey, Puan Laila terdapat evolusi had kuasa, bidang kuasa bagi pusaka kecil di Malaysia. Pusaka kecil dah makin jadi macam tak kecil lagi dah, kan? Okey, jadi diseiring dengan inflasi, dengan lonjakan nilai hartanah semasa, Parlimen telah berapa kali membina nilai had kuasa di bawah Akta 98 ni tadi, Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 sebanyak 7 kali Puan Laila, sebanyak 7 kali sejak tahun 1955 tadi, sejak ordinan yang dinamakan sebagai ordinan tadi Jadi pada tahun 1955 ordinan harta pusaka kecil asal tu nilai had maksimum pusaka kecil adalah sebanyak $5,000 Malaya. Ketika itu dia tak namakan ringgit Malaysia lagi $5,000 dolar Malaya Kemudian dinaikkan kepada $10,000 pada pindaan pertama pada tahun 1959 dan kemudiannya dinaikkan sebanyak $25,000 apabila kita menyemak semula menjadi Akta 98 tadi dalam tahun 1972. Dan kemudian tahun 77 kita pindah balik sebanyak $50,000 had maksimum bidang kuasa harta pusaka kecil. Daripada $50,000 tadi kita naikkan lagi $300,000
dalam pindaan keempat pada tahun 1979. Dan selepas itu lagi pindaan kelima dalam tahun 1989 kita naikkan daripada 300,000 kepada 600,000. Okey. Dan kita naikkan lagi pindaan keenam kita pada tahun 2009 ya. Sebanyak 2 juta. Okey, daripada 600,000 kita naikkan kepada 2 juta. Akhirnya sekarang terkini ya bidang pindaan yang ketujuh pada pindaan tahun 2022 atau pindaan 1A1643 ya. Kita naikkan daripada 2 juta kepada 5 juta. Ini semua bagi memudahkan urusan orang awam lah ya untuk berurusan di Pejabat Pembahagian Pusaka. Okey. Menarik sekali Puan Hasina sebab bidang kuasa pejabat pusaka dah makin meningkatlah dia punya nilaian untuk harta. Okey, bila bercakap dengan nilai dah semakin tinggi, apa punca kuasa ataupun punca kuasa yang membolehkan pejabat pusaka menguruskan harta yang nilai 5 juta tadi tu? Okey, soalan yang sangat benar Cik Laila ya. Okey, jadi bila kita bercakap pasal punca kuasa ataupun source of authority ini, kita merujuk kepada peruntukan undang-undang bertulis lah kan. Okey, atau parlimen yang beri mandat kan kepada sesuatu badan tu untuk bertindak ya. Jadi tanpa kuasa yang sah, sebarang tindakan membagi harta pusaka adalah tak sah lah dan terbatal kan di sisi undang-undang kan. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, punca kuasa utama bagi pengurusan harta pusaka kecil di Malaysia adalah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, itu Akta 98 tadilah ya, yang menjadi punca kuasa kepada bahagian pengurusan pusaka JKPTG untuk membagikan harta pusaka yang bernilai keseluruhan tidak melebihi 5 juta. Itu kita namakan harta pusaka kecil ya, walaupun 5 juta kita masih lagi namakan kecil ya. Okey. Dan selain daripada atas 98 tadi adalah perlembagaan persekutuan lah, sudah pastinya lah ya. Urusan pembahagian pusaka kecil tertakluk di bawah senarai 1 ya, senarai persekutuan jadual ke-9 ya, perlembagaan persekutuan. Bermakna kuasa menggubah dan melaksanakan undang-undang ni bukanlah di bawah kuasa negeri, di bawah senarai 2 senarai negeri tadi ya. Okey. Dan kuasa pentadbiran diberikan kepada bahagian pengurusan pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ya, di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ya, buat ketika inilah. Okey, itu jadi pusat kuasa yang semua kena faham lah sekarang ni lah ya. Okey, berkaitan dengan Akta 98 ni, dia terpakai untuk semua rakyat Malaysia termasuk bukan Islam dan Islam lah. Okey, jika terpakai bagi orang Islam, bagaimana pula sebab Akta 98 ni dia adalah akta sivil? Boleh Puan jelaskan? Okey. Jadi Puan Laila, soalan tadi sama ada Akta 98 ni terpakai untuk semua ya. Ya, Islam dia adalah terpakai untuk semua rakyat Malaysia, sama ada tak kira bangsa agama. Islam ke tak Islam ke, kita tertakluk di bawah Akta 98 ya. Termasuk di wilayah Persekutuan Labuan juga ya. Sabah Sarawak dia ada akta lain, dia tak terikat dengan Akta 98 lah ya. Itu dia sesi lain lah ya untuk kita bincangkan tentang Sabah Sarawak. Jadi bagi orang Islam ya, pembahagian tu tak ikut hukum faraid. Di sini sebab kita tahu tadi kita ada perbezaan substantive law dengan administrative law ya. Jadi berkaitan pembahagian tetap kita ikut hukum faraid, ikut agama seseorang yang meninggal tu ya. Jadi yang bukan Islam kita ikut akta pembahagiannya dikawal selia di bawah Akta Pembahagian 1958, itu Akta 300. Jadi senang sebutnya, bukan Islam pun ada faraid dia sendiri ya. Okay, jadi kita akan ikut personal law dia lah. Okey. Jadi perlu dijelaskan di sini berhubung perbezaan undang-undang tadi kan, undang-undang pentadbiran administrative law dengan undang-undang substantif. Dan dalam konteks urusan pusaka di Malaysia ni menariknya ya Puan Laila. Dalam konteks pengurusan pusaka di Malaysia, kita ada perbezaan undang-undang pentadbiran, administrative law ataupun procedural law, dan undang-undang substantif itu ya, substantive law adalah sangat ketara sebenarnya. Ini kita kena faham ya. Secara ringkas, undang-undang substantif menentukan siapa yang berhak dan berapa bahagian yang dia dapat, iaitu mahkamah syariah tadi kan. Itu undang-undang substantif kita faraid. Okey. Manakala undang-undang pentadbiran atau administrative law ataupun procedural law menentukan bagaimana cara ya untuk kita urus dan kita bahagikan harta tersebut tadi ya. Jadi urusan pembahagian bagi harta pusaka adalah mengikut personal law simati, iaitu law of the deceased dia. Kita boleh rujuk di bawah section 12/7 atas 98 tu tadi.
Jadi jelaslah kan bahawa Atas 98 adalah terpakai bagi semua Islam dan bukan Islam. Okey Puan Has, tadi kita ada agensi yang terlibat lah sebab ni Mahkamah Tinggi, pejabat pengurusan pusaka sendiri, Amanah Raya, itu semua agensi yang terlibat. Selalu orang masyarakat selalu confuse nak pergi mana untuk berurusan dengan ketiga agensi ni. Lepas tu bagi macam beragama Islam pula, dia ada Jabatan Agama Islam, Pejabat Agama Islam Negeri, Mahkamah Syariah. Jadi ada agensi-agensi yang berkait ni, dia berkait secara tidak langsung dia terlibat. Jadi kadang-kadang masyarakat dia tak tahu nak pergi yang mana satu. Jadi boleh Puan terangkan sedikit tak bidang kuasa setiap ni lah, setiap agensi yang terlibat tadi tu? Okey. Okey. Bagi tadi saya telah jelaskan tiga agensi yang menguruskan, tiga agensi utama yang menguruskan pembahagian harta pusaka tadi iaitu bahagian pengurusan pusaka di Ibu Pejabat dan pejabat pembahagian pusaka di negeri-negeri lah di bawah organisasi JKPTG kan. Okey, yang dikawal selia oleh Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 atau 98 tadi ya. Manakala kita ada lagi Mahkamah Tinggi Sivil yang dikawal selia oleh Akta Probit dan Pentadbiran 1959 atau 97 ya. Dekat je Akta 97 dengan Akta 98 kan. Dan kemudiannya kita ada Amanah Raya Berhad lah yang dikawal selia oleh Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 ya. Amanah Raya Akta 532 ya. Sebagaimana yang saya dah sebut, bidang kuasa, perbezaan bidang kuasa antara Mahkamah Tinggi, JKPTG dengan Amanah Raya tadi ya. Okey. Jadi saya rasa itu sudah jelas bahawa ketiga-tiga agensi yang telah diberikan peranan utama dalam menguruskan harta pusaka di Malaysia, spesifik law-nya ada dan dikawasi oleh akta-akta yang khusus ya, akta yang spesifik untuk ketiga-tiga agensi tersebut. Jadi agensi yang betul-betul yang berkuasa untuk buat bahagian Mahkamah Tinggi, Pejabat Pembahagian Pusaka dan Amanah Raya lah. Betul. Okey, bagaimana pula dengan Mahkamah Syariah? Adakah Mahkamah Syariah dia ada bidang kuasa membuat perintah pembahagian pusaka? Dalam ni lah bagi untuk simati yang beragama Islam. Okey. Jawapannya tidak ya. Jawapannya tidak. Mahkamah Syariah bukan agensi yang berbidang kuasa menguruskan pembahagian harta pusaka Mahkamah Syariah tak ada kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebab Mahkamah Syariah tertakluk kepada undang-undang negeri di bawah senarai 2 senarai negeri ya, jadual ke-9 yang saya dah sebutkan tadi di dalam Perlembagaan Persekutuan ya. Jadi kuasa probit dan kuasa mentadbir adalah bidang kuasa persekutuan ya, selaras dengan senarai 1 senarai persekutuan tadilah kan, di perenggan 4/I/1 tadi kan. Jadi selain daripada peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan tu, Puan Laila ya, saya boleh bawakan kes lah yang lebih menarik. Ada kes-kes yang telah diputuskan tentang berkaitan bidang kuasa pembahagian harta pusaka yang menariknya, kes pertama ni saya nak bagi satu kes Jumaatun dan satu lagi lawan Raja Hizaruddin pada tahun 1998, rujukan 6 MLJ 556 ya. Di mana asalnya Mahkamah Tinggi Syariah ni menarik sebab Hakim Mahkamah Tinggi yang memutuskan perkara itu, bukan Hakim Mahkamah Sivil ya. Okey, jadi dalam kes ini Hakim Mahkamah Tinggi Syariah memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi tak ada mempunyai bidang kuasa mengikut Seksyen 46(B) tadi atau Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 itu atau 505, dan permohonan ditolak asalnya. Lepas tu ditolak, dibuat rayuan. Dibuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ni Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes tersebut diketuai oleh Datuk Syekh Ghazali Abdul Rahman yang mengetuai panel rayuan. Beliau menyatakan penghakiman bahawa undang-undang mengenai probit dan pentadbiran harta dimasukkan dalam senarai persekutuan, iaitu senarai 1 jadual ke-9 tadi ya, dan bukan dalam senarai negeri, iaitu senarai 2. Ini kata-kata Yang Amat Arif, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah ya. Okey, jadi justru Yang Amat Arif Hakim membuat kesimpulan bahawa Badan Perundangan Negeri dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa dalam perkara probit dan surat mentadbir harta ya. Okey, Yang Amat Arif Hakim juga menambah bahawa sungguh pun semua pihak dalam kes tersebut adalah orang Islam ya.
Namun demikian, kuasa untuk mentadbir pusaka diletak di bawah kuasa perundangan persekutuan, ya, di bawah senarai 1 senarai persekutuan tadi, ya, dan tidak dikecualikan bagi orang Islam lah. Ya, dah jelas, ya, saya rasa. Tapi bolehlah saya tambahkan satu lagi kes yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Sivil, ya, Mahkamah Tinggi Sivil, di kes in the estate of Tunku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid 1998, rujukan 4 MLJ 623, ya, di mana Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa bidang kuasa atas perkara-perkara probit dan pentadbiran tidak diberikan kepada Mahkamah Syariah tetapi diberikan kepada Mahkamah Tinggi Sivil untuk melaksanakan. Jadi dua kes je lah saya bagi, kalau banyak kes nanti tak sempat masa. Jadi saya rasa kes-kes ni adalah yang boleh kita rujuk, berkaitan dengan bidang kuasa. Okey, Puan Has. Okey, ini bermakna kalau perintah-perintah pembagian pusaka yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah ni kita tidak boleh didaftarkan lah, begitu? Ya, betul. Benar. Jadi sekiranya terdapat apa-apa perintah Mahkamah Syariah jika ada lah kan, yang mengeluarkan berkaitan dengan probit dan pentadbiran surat kuasa ni, berhubung sesuatu kematian, ya. Jadi perintah-perintah tersebut tak boleh daftar. Tak boleh dikuatkuasakan pun oleh pendaftar ataupun pejabat tanah bagi harta takleh lah. Kalau agensi lain seperti JPJ untuk kenderaan, dia pun tak boleh nak daftarkan sekiranya Mahkamah Syariah yang mengeluarkan perintah pembahagian tersebut, ya. Jadi disebabkan perkara tadilah, Mahkamah Syariah tidak punya kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan, ya. Jadi kita kalau mengikut jadual ke-9 senarai 2 tadi, saya ulang baliklah, senarai 2 senarai negeri, memperuntukkan kuasa Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk mengeluarkan sijil faraid, okey, dan mengesahkan status wasiat, status hibah, ataupun harta sepencarian sebelum pembahagian fizikal dibuat oleh agensi sivil, iaitu Mahkamah Tinggi, bahagian pengurusan pusaka dengan amanah raya Berhad. Okey, penjelasan yang sangat terperinci lah berkaitan agensi yang sepatutnya menguruskan pembahagian harta pusaka. Okey, sebagai soalan yang terakhir sebelum kita menutup tirai program Bual Bicara, okey, apakah nasihat atau peringatan penting yang Cik As nak sampaikanlah kepada pendengar-pendengar kita? Okey, beginilah Puan Laila, ya. Saya harap bila kita dah beberapa penerangan sedikit tadi, bagi mengelakkan kelewatan, ya, pembaziran kos ataupun kes dibatalkan oleh mahkamah atau kes dibatalkan oleh bahagian pengurusan pusaka atau perintah yang dikeluarkan tak dapat didaftarkan, tak dapat dikuatkuasakan di pejabat tanah, di JPJ, di institusi kewangan, maka kita perlu memahami, dui sistem perundangan yang ada di Malaysia ni, sebab unik, ya. Dui sistem perundangan yang ada di Malaysia ni unik, ada civil, ada syariah, kan, serta peranan bidang kuasa agensi berkaitan tu kita kena faham, kita kena faham. Dan betul, melalui pindangan ada satu pindaan perkara 1211A, yang ni Perlembagaan Persekutuan, ya, pada tahun 1998, yang di mana Mahkamah Sivil tidak lagi berbidang kuasa dalam perkara di bawah kuasa Mahkamah Syariah. Betul ada perkara 1211A telah dipinda untuk memartabatkan Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, ya, undang-undang di Malaysia masih menetapkan sistem dualism, tetap berlaku, tetap ada, ya, masih berlaku sekarang ni, di mana Mahkamah Syariah mengeluarkan sijil faraid, mengeluarkan perintah pengesahan wasiat ataupun hibah, manakala Mahkamah Sivil atau JKPTG melalui bahagian pengurusan pusaka kekal melaksanakan perintah pembahagian fizikal harta tersebut, ya. Jadi saya rasa harap dah jelas lah, Puan Laila. Okey, terima kasih Puan Haslina untuk perkongsian dan penerangan berkaitan isu harta pusaka di Malaysia. Okey, diharap para pendengar dapat mengambillah pengetahuan ini dan menggunakan untuk urusan pusaka sekiranya ada berlaku kematian. Okey, sejarah punca kuasa dan bidang kuasa pengurusan harta pusaka di Malaysia telah dijelaskan oleh Puan Haslina tadi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain sesi. Sekian, terima kasih.